Macam mana kalau saya katakan pada anda, sarapan pagi atau minuman kegemaran anda sebelum tidur selama ini perlahan-lahan, tetapi pasti telah mengikis tenaga dan usia anda selepas melepasi 50 tahun. Bunyinya agak provokatif, bukan? Hari ini, kita akan bercakap tentang pemakanan selepas usia 50. Bukanlah tentang diet yang membosankan dan larangan tanpa henti, tetapi mengenai perubahan pemakanan yang betul-betul berkesan. Perubahan yang akan membantu anda mengekalkan kesihatan, kecergasan dan ketajaman mental untuk bertahun-tahun yang akan datang. Saya akan kongsikan 20 peraturan utama yang mungkin akan mengubah sepenuhnya pandangan anda tentang makanan di usia matang. Saya janji, jika anda tonton video ini sampai habis, anda akan faham mengapa setengah orang pada usia 70 tahun terasa lebih cergas berbanding mereka yang berumur 40 tahun. Dan bagaimana anda boleh menjadi sebahagian daripada mereka. Mari kita terus kupas mengapa apa yang berfungsi dengan baik pada tubuh anda ketika berusia 30 atau 40 tahun tiba-tiba tidak lagi berkesan selepas mencecah usia 50 tahun. Ini bukan sihir tetapi fisiologi semata-mata. Pertama, metabolisme menjadi perlahan. Badan kita mula membakar kalori dengan kurang cekap. Ini bermakna saiz hidangan biasa. Anda boleh dengan mudah bertukar menjadi berat badan berlebihan. Kedua, berlaku perubahan hormon baik pada wanita maupun lelaki. Ini mempengaruhi segalanya dari mood sehingga kepada cara pengagihan tisu lemak. Ketiga, kita mula kehilangan jisim otot. Proses ini dipanggil sarkopenia. Otot adalah pengguna utama tenaga dalam badan. Akhir sekali, dengan peningkatan usia, penyerapan beberapa nutrien utama semakin merosot. Contohnya, vitamin B12 atau kalsium. Memahami proses-proses ini adalah langkah pertama untuk membina strategi pemakanan sihat yang baharu, yang akan bekerja untuk anda dan bukannya melawan anda. Jadi, peraturan nombor 1 dan mungkin yang paling penting sekali, protein mesti jadi sahabat baik anda yang baharu. Ramai yang tersilap anggap protein ni penting untuk atlet yang sibuk bina badan di gym sahaja. Tetapi, bila dah mencecah usia 50 tahun, protein jadi sangat kritikal untuk melawan sarkopenia, iaitu masalah kehilangan jisim otot. Otot bukan sekadar tentang kekuatan fizikal, ia adalah enjin metabolik kita dan ia juga berfungsi menyokong sendi serta rangka tulang. Tanpa protein yang mencukupi, badan kita akan mula mencuri protein dari otot sendiri untuk keperluan asas lain. Sasaran anda adalah memastikan ada sumber protein berkualiti dalam setiap hidangan utama. Contohnya ialah daging tanpa lemak seperti dada ayam atau daging ayam Belanda, ikan, telur, produk tenusu, kekacang seperti lentil atau kacang kuda, chickpeas dan juga tauhu. Lupakan sausage dan segala jenis daging proses sebagai sumber protein. Makanan itu mengandungi terlalu banyak garam dan lemak yang tidak sihat. Bayangkan protein ini umpama rangka sokongan atau tiang binaan untuk bangunan. Apabila kita semakin berusia, tanpa protein yang kukuh, struktur badan kita akan mula merosot. Mari kita beralih fokus kepada tulang. Peraturan nombor 2, kalsium dan vitamin D ialah pasangan sejati yang tak dapat dipisahkan untuk menguatkan tulang. Osteoporosis atau keadaan tulang rapuh adalah sejenis epidemi senyap yang sering menyerang warga emas, terutamanya wanita. Patah tulang pinggul bunyinya sungguh menakutkan, ibarat hukuman yang berat, dan perlindungan terbaik daripadanya adalah pencegahan. Kalsium adalah bahan binaan asas untuk tulang kita, tetapi ada satu rahsia penting.
Tanpa vitamin D, kalsium ini hampir tidak dapat diserap oleh badan. Ia ibarat membawa batu bata ke tapak binaan tetapi tertinggal simen. Jadi, dari mana kita boleh mendapatkannya? Sumber utama kalsium ialah produk tenusu dan fermentasi seperti dadih, yogurt asli, kefir dan juga keju keras. Jika anda mengalami intoleransi laktosa, tumpukan perhatian kepada bijan, badam, sardin yang dimakan bersama tulangnya dan sayuran hijau seperti bayam. Manakala vitamin D pula kebanyakannya kita peroleh daripada cahaya matahari. Kita sering kekurangan pendedahan yang mencukupi, jadi anda harus berbincang dengan doktor tentang pengambilan suplemen, terutamanya pada musim kurang cahaya. Pasangan ini adalah pelaburan terbaik anda untuk masa depan yang aktif dan selamat. Peraturan nombor 3 menyentuh soal tenaga. Pilihlah karbohidrat kompleks berbanding karbohidrat ringkas. Karbohidrat adalah bahan api utama untuk badan kita. Tetapi bahan api ini ada pelbagai jenis. Karbohidrat ringkas termasuklah roti putih, makanan manis, pastri dan nasi putih. Ia ibarat ranting kering dalam unggun api. Ia mudah menyala, menyebabkan lonjakan mendadak paras gula dalam darah dan memberikan letusan tenaga yang singkat. Namun, ia juga cepat padam, meninggalkan rasa letih dan lapar. Situasi ini seperti menaiki roller coaster bagi paras gula anda yang jika berterusan boleh membawa kepada rintangan insulin dan diabetes jenis kedua. Sebaliknya, karbohidrat kompleks pula adalah roti bijirin penuh, beras perang, buckwheat, oat, quinoa dan sayur-sayuran. Makanan ini umpama kayu balak besar dalam pendiangan. Ia terbakar perlahan dan sekata, membekalkan anda tenaga yang stabil selama beberapa jam tanpa menyebabkan lonjakan gula yang tinggi. Ia juga kaya dengan serat yang akan kita bincangkan kemudian. Dengan hanya membuat pertukaran mudah ini dalam diet anda akan dapati daya tahan dan tumpuan anda sepanjang hari akan meningkat dengan ketara. Kita bongkar satu mitos yang popular. Ramai masih lagi menganggap lemak sebagai musuh utama, takut padanya seperti api dan percaya ia adalah punca utama berat badan berlebihan dan penyakit jantung. Peraturan nombor 4 mengatakan lemak sihat adalah penting untuk otak dan jantung. Penting untuk kita fahami, bukan semua lemak dicipta sama. Lemak trans yang terdapat dalam margarin, makanan segera, fast food dan produk bakeri yang diproses memang benar-benar musuh kita. Lemak jenis ini wajib dielakkan sepenuhnya. Lemak tepu yang ada dalam daging, berlemak dan mentega pula perlu dihadkan pengambilannya. Namun, lemak tak tepu, terutamanya asid lemak, omega 3. Inilah emas sebenar bagi tubuh kita, terutamanya selepas usia 50 tahun. Ia berkesan melawan keradangan, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, mengekalkan keanjalan saluran darah, meningkatkan fungsi otak, malah turut memperbaiki mood kita. Sumber anda adalah ikan berlemak seperti salmon, mackerel atau kembung dan herring atau ikan pelaling, termasuk juga avokado, minyak zaitun dara, extra virgin olive oil, kekacang serta biji rami, flaxseed dan chia. Hanya dengan menambah sesuduk minyak zaitun ke dalam salad atau mengambil segenggam kacang walnut setiap hari. Ini adalah langkah mudah ke arah jantung yang sihat dan minda yang cerdas. Kita teruskan beralih ke bahagian usus kita. Inilah peraturan ke-5. Serat adalah enjin yang sangat penting untuk keseluruhan proses penghadaman. Apabila usia meningkat, fungsi saluran gastrousus kita cenderung menjadi perlahan, lantas membawa kepada masalah tidak selesa
seperti sembelit dan kembung perut. Serat atau serat makanan yang boleh didapati dalam sayur-sayuran, buah-buahan, bijirin penuh dan kekacang mampu menyelesaikan isu ini. Ia berfungsi seperti berus, membersihkan dinding usus dan juga seperti spen, menyerap toksin yang berbahaya. Namun, peranannya tidak berhenti di situ. Serat membantu mengawal paras gula dalam darah dengan melambatkan penyerapan karbohidrat. Ia juga menimbulkan rasa kenyang yang berpanjangan, yang penting untuk mengelakkan makan berlebihan dan mengekalkan berat badan ideal. Selain itu, serat menjadi makanan utama kepada bakteria baik dalam usus kita. Mikrobiom yang sihat adalah asas kepada sistem imuniti yang kuat. Jadi, pastikan separuh daripada pinggan anda dipenuhi dengan sayur-sayuran dan ulam-ulaman pelbagai warna pelangi. Bayangkan setiap warna mewakili set vitamin dan antioksidan yang unik. Matlamat anda adalah untuk makan pelangi setiap hari. Peraturan nombor 6 ini mungkin bunyinya macam biasa-biasa, tapi ia adalah kesalahan yang paling sering kita buat. Pastikan anda minum air kosong yang cukup dan bukan hanya bergantung kepada teh atau kopi. Apabila usia meningkat, keupayaan badan untuk merasa dahaga akan berkurang. Kita mungkin mengalami dehidrasi kronik tanpa kita sedari. Sedangkan air merupakan asas kehidupan. Ia penting dalam setiap proses metabolisme, menghantar nutrien ke sel-sel, menyingkirkan toksin, melincirkan sendi dan mengawal suhu badan. Kekurangan air yang berpanjangan boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, masalah fokus dan juga kulit menjadi kering. Walaupun teh dan kopi mengandungi air, kedua-duanya mempunyai kesan diuretik, iaitu merangsang pembuangan air kencing. Sebab itu, ia tidak boleh dianggap sebagai pengganti air kosong sepenuhnya. Jadikan amalan untuk sentiasa letakkan botol air atau gelas berhampiran anda dan minum beberapa teguk setiap jam, tanpa perlu menunggu rasa dahaga. Kadar yang disyorkan adalah kira-kira 30 ml bagi setiap kilogram berat badan. Yang paling penting, dengar isyarat badan anda dan perhatikan warna air kencing. Ia sepatutnya berwarna kuning cair. Air kosong yang ringkas, inilah eliksir awet muda yang paling murah dan paling berkesan. Sekarang, mari kita bincang tentang racun putih yang tersembunyi dalam hampir semua makanan. Peraturan nombor 7. Kurangkan pengambilan garam secara drastik. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu ancaman kesihatan utama apabila kita mencecah usia 50-an. Ia meningkatkan risiko serangan jantung, strok dan masalah buah pinggang, dan pemicu utama tekanan darah tinggi adalah natrium berlebihan, iaitu garam masakan biasa. Mungkin anda rasa anda makan sedikit garam kerana anda tidak menambah garam di atas pinggan. Tetapi sebahagian besar daripadanya, sehingga 80%, tersembunyi dalam produk siap sedia, dalam roti, keju, makanan dalam tin, sos, daging yang diproses seperti sausage. Dengan membaca label, anda pasti akan terkejut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengesyorkan pengambilan tidak lebih daripada 5 gram sehari, itu bersamaan dengan 1 sudu teh sahaja. Alihkan bekas garam dari meja makan anda dan mulakan bereksperimen dengan herba dan rempah ratus untuk menyedapkan makanan. Bawang putih, bawang, lada, kunyit, paprika dan selasih basil. Ini adalah pembantu baharu anda dalam usaha mendapatkan tekanan darah yang sihat. Seterusnya, kita beralih kepada musuh nombor 2 yang jauh lebih berbahaya. Peraturan nombor 8.
Gula adalah musuh anda yang tersembunyi dan paling berbahaya. Kita bukan bercakap tentang gula yang anda masukkan ke dalam teh semata-mata. Tetapi, kita bercakap tentang gula tersembunyi yang ditambahkan oleh pengeluar hampir di mana-mana. Dalam yogurt, berperisa, jus, muesli, sos dan produk bebas lemak. Lebihan gula boleh mencetuskan keradangan kronik dalam badan. Ini adalah punca utama banyak penyakit berkaitan usia, daripada artritis hingga masalah jantung. Ia juga mempercepatkan proses penuaan, merosakkan kolagen dan elastin, yang akhirnya menyebabkan kemunculan kedutan. Gula berlebihan menyumbang kepada peningkatan berat badan, terutamanya di kawasan perut, dan ini adalah faktor risiko tinggi untuk diabetes. Dengan meneliti kandungan nutrisi produk secara terperinci. Gula atau pelbagai jenis sirap disenaraikan di permulaan senarai ramuan, jangan ragu untuk meletakkan semula produk itu di rak. Manis, lebih baik anda memilih buah-buahan dan beri. Ia mengandungi gula jadi bersama serat yang bermanfaat. Percayalah, dengan menghentikan pengambilan gula berlebihan, anda akan merasai lonjakan tenaga yang luar biasa dan badan yang lebih ringan. Kita sentuh pula tentang satu lagi vitamin yang sangat penting. Ini peraturan ke-9. Pastikan anda sentiasa memantau tahap vitamin B12. Vitamin ini memainkan peranan utama dalam memastikan sistem saraf berfungsi dengan baik, pembentukan sel darah merah dan juga dalam penghasilan DNA. Kekurangan vitamin ini boleh menyebabkan anemia, keletihan melampau, rasa kebas atau kesemutan pada tangan dan kaki, masalah memori, malah sehingga kemurungan. Masalahnya adalah apabila usia kita meningkat, perut akan mula menghasilkan kurang faktor intrinsik Castle, iaitu sejenis protein khas yang sangat diperlukan untuk menyerap vitamin B12 daripada makanan yang kita makan. Walaupun anda telah mengambil makanan yang kaya dengan vitamin ini dalam kuantiti yang mencukupi, dan anda mungkin tidak dapat menyerapnya dengan efektif. Adalah makanan yang berasaskan haiwan seperti hati, ikan, telur dan produk tenusu. Sekiranya anda seorang vegetarian atau anda mula perasan simptom-simptom yang disenaraikan tadi, pastikan anda segera membuat ujian darah dan berunding dengan doktor mengenai keperluan untuk mengambil suplemen atau makanan tambahan. Ingatlah, dalam hal ini, mencegah itu jauh lebih mudah dan lebih murah berbanding daripada mengubati. Pak Sheridan. Peraturan nombor 10. Penuhkan diri anda dengan antioksidan. Ia adalah perisai peribadi anda melawan penuaan. Tubuh kita sentiasa diserang oleh radikal bebas. Ini adalah molekul tidak stabil yang merosakkan sel-sel kita dan mempercepatkan proses penuaan. Radikal bebas ini terbentuk disebabkan oleh tekanan atau stres, pencemaran alam sekitar dan pendedahan kepada sinar ultraviolet UV. Antioksidan pula adalah bahan yang mampu menetralkan penyerang agresif ini. Di mana kita boleh mencari antioksidan? Carilah dalam sayur-sayuran, buah-buahan dan beri yang berwarna terang atau pekat. Ingat peraturan mudah ini. Lebih kaya dan gelap warna sesuatu produk, lebih banyak antioksidan yang terkandung di dalamnya. Wira-wira super anda termasuklah beri biru, blueberry, beri hitam, blackberry, raspberry, anggur gelap, ubi beetroot, lada merah, bayam dan brokoli. Selain itu, teh hijau, coklat gelap dengan kandungan koko yang tinggi dan beberapa jenis rempah seperti kunyit juga merupakan antioksidan yang sangat berkuasa.
Dengan memasukkan makanan-makanan ini ke dalam diet harian anda membantu tubuh melawan tekanan oksidatif pada peringkat selular. Ini penting untuk mengekalkan keremajaan kulit, kesihatan salur darah dan melindungi diri daripada pelbagai penyakit kronik. Pastikan pinggan anda sentiasa ceria dan berwarna-warni seperti palet yang digunakan oleh seorang pelukis. Peraturan ke-11 tidak hanya merujuk kepada jenis makanan apa yang anda ambil, tetapi juga kuantiti, berapa banyak yang anda makan. Kawalan saiz hidangan kini amat penting. Seperti yang kita tahu, metabolisme badan akan menurun seiring dengan peningkatan usia. Ini bermakna badan anda memerlukan kurang kalori untuk mengekalkan fungsi harian. Jika anda terus makan dalam kuantiti yang sama seperti ketika anda berusia 30 tahun, pertambahan berat badan adalah sesuatu yang hampir mustahil dielakkan. Namun, ini tidak bermakna anda perlu berlapar atau mengikat perut. Apa yang perlu anda lakukan hanyalah menggunakan beberapa helah atau teknik mudah. Contohnya, tukar pinggan biasa anda kepada pinggan yang berdiameter lebih kecil. Dari segi psikologi, pinggan kecil yang penuh dilihat sebagai hidangan yang mencukupi. Makanlah dengan perlahan, kuras makanan anda dengan teliti. Isyarat kenyang hanya akan dihantar ke otak selepas 20 minit anda mula menjamah makanan. Jika anda makan terlalu cepat, anda berisiko mengambil lebih banyak makanan daripada yang badan anda perlukan. Sentiasa dengar dan fahami isyarat badan anda. Makanlah apabila anda benar-benar berasa lapar dan berhenti apabila anda berasa sedikit kenyang. Bukannya berhenti apabila anda sudah tidak mampu bernafas lagi. Peraturan mudah ini akan membantu anda mengawal berat badan dengan mudah tanpa perlu mengamalkan diet yang terlalu ketat. Peraturan nombor 12. Jangan sesekali tinggalkan sarapan pagi. Waktu pagi selepas berehat semalaman, metabolisme badan kita berada dalam keadaan yang paling perlahan. Sarapan yang betul berfungsi sebagai kunci Swiss bagi tubuh anda. Ia akan memulakan proses pertukaran nutrien dan membekalkan tenaga untuk separuh hari pertama. Mereka yang tidak bersarapan cenderung untuk makan berlebihan pada waktu makan tengah hari dan malam. Mereka juga biasanya memilih makanan yang kurang sihat kerana terlalu lapar. Sarapan pagi yang ideal perlu mengandungi ketiga-tiga jenis makronutrien, protein, lemak dan karbohidrat kompleks. Contohnya, anda boleh ambil bubur oat yang dimasak dengan air atau susu dan dicampur dengan buah beri serta kekacang. Pilihan lain adalah telur dadar bersama sayuran dan sekeping roti bijirin penuh. Atau makan keju cottage bersama hirisan sayuran dan satu sudu besar biji flax. Sarapan sebegini akan membekalkan anda dengan tenaga, memastikan anda kenyang lebih lama dan membantu mengelakkan tabiat makanan ringan yang tidak sihat. Sarapan bukan sekadar waktu makan. Ia adalah pelaburan strategik untuk kekal produktif dan memastikan kesihatan anda terpelihara sepanjang hari. Jika sarapan ibarat menghidupkan enjin, makan malam pula adalah proses mematikannya dengan lancar. Peraturan ke-12. Makan malam yang ringan adalah kunci kepada tidur yang berkualiti dan kesihatan yang baik. Pada waktu malam, badan kita sepatutnya berehat dan memulihkan diri, bukannya bekerja keras mencerna makanan yang berat. Makan malam yang berat dan berlemak sejurus sebelum tidur boleh menyebabkan pedih ulu hati, gangguan tidur dan penambahan berat badan. Kerana kalori yang tidak digunakan itu besar, kemungkinannya akan tersimpan sebagai lemak. Usahakan untuk makan
malam 3 hingga 4 jam sebelum waktu tidur. Pilihan ideal untuk makan malam ialah gabungan protein yang mudah dihadam dan sayur-sayuran. Contohnya, ikan bakar dengan salad, dada ayam kukus bersama brokoli, atau rebusan sayur-sayuran dengan kekacang. Pengambilan karbohidrat yang banyak semasa makan malam, terutamanya karbohidrat ringkas serta makanan bergoreng dan berlemak. Makan malam yang ringan bukan sahaja meningkatkan kualiti tidur anda, malah membantu anda bangun pada waktu pagi dalam keadaan segar dan tanpa rasa berat di perut. Ingatlah pepatah lama, sarapan makan sendiri, makan tengah hari kongsi dengan kawan, makan malam berikan kepada musuh. Pepatah ini syarat dengan hikmah. Peraturan ke-14 ini mungkin mengecewakan sesetengah pihak, tetapi ia amat penting untuk jangka hayat yang panjang. Masukkan daging diproses ke dalam senarai hitam diet anda. Kategori ini merangkumi sausage, berbola, daging deli seperti ham dan bacon, serta pelbagai lagi produk daging komersial yang lain. Agensi Antarabangsa bagi Penyelidikan Kanser, IARC, secara rasmi telah mengklasifikasikan daging diproses sebagai karsinogen kumpulan. 1. Iaitu bahan yang pasti menyebabkan kanser, meletakkannya setaraf dengan asbestos dan tembakau. Pengambilan produk ini secara tetap akan meningkatkan risiko anda menghidap kanser kolorektal atau kanser usus dengan ketara. Selain itu, ia juga padat dengan kandungan garam yang tinggi, bahan pengawet, penambah rasa dan lemak tepu yang sangat buruk untuk kesihatan jantung dan pembuluh darah anda. Ini tidak bermaksud sebiji sandwich sausage yang anda makan sekali-sekala boleh membunuh anda. Jika produk ini menjadi sebahagian rutin harian diet anda, risiko kesihatan tersebut akan meningkat berkali ganda. Gantikan makanan tersebut dengan daging segar dan semula, jadi ayam rebus, ayam Belanda panggang atau daging panggang yang dimasak sendiri di rumah. Ia bukan sahaja lebih lazat, malah jauh lebih berkhasiat. Kita kembali memberi tumpuan kepada usus kita, kerana kesihatannya adalah asas kepada seluruh kesihatan badan kita. Peraturan ke-15, mari kenali dan memanfaatkan kebaikan makanan yang difermentasi. Ini adalah makanan yang melalui proses penapaian dengan bantuan bakteria baik yang kita kenali sebagai probiotik. Pembantu kecil ini mendiami usus kita, menyingkirkan mikroorganisma berbahaya serta membantu melancarkan pencernaan, menguatkan sistem imun dan malah memperbaiki mood. Ini kerana usus kita sering dipanggil otak kedua atas sebab yang kukuh. Antara makanan fermentasi yang paling mudah didapati dan biasa kita dengar ialah kubis peram, sauerkraut. Tetapi pastikan ia melalui penapaian semula jadi dan tiada cuka. Yogurt asli, tanpa gula, kefir dan juga yang mungkin kurang kita kenali seperti kimchi atau kombucha tadi. Dengan memasukkan makanan ini ke dalam diet anda sekurang-kurangnya beberapa kali seminggu, anda telah memberikan sumbangan besar kepada kesihatan mikrobiom usus anda. Yang paling penting, pilih produk yang mengandungi kultur hidup mula dan pastikan ia bebas daripada gula tambahan, kerana gula boleh menghilangkan semua khasiat probiotik tersebut. Ini adalah cara yang mudah malah lazat untuk menyokong kesihatan badan anda dari dalam. Kita dah bincang tentang pentingnya kurangkan pengambilan garam. Tapi, macam mana nak pastikan masakan kita kekal enak tanpa garam? Petua ke-16 menawarkan penyelesaian. Gunakan rempah ratus dan herba sebagai pengganti garam. Alam semula jadi telah menganugerahkan kita pelbagai jenis penambah rasa semula.
Jadi, yang bukan sahaja menyedapkan hidangan, malah kaya dengan khasiat perubatan yang hebat. Contohnya, kunyit mengandungi kurkumin, bahan anti radang yang kuat. Halia dan bawang putih pula mampu menguatkan imuniti dan melawan bakteria. Kayu manis membantu mengawal paras gula dalam darah. Sementara itu, oregano, selasih, basil dan rosemary pula tinggi dengan antioksidan. Jangan takut untuk bereksperimen. Masukkan herba kering ke dalam sup dan rebusan. Guna daun-daun segar dalam salad dan taburkan campuran lada serta paprika yang wangi pada daging atau ikan. Anda pasti terkejut betapa kaya dan kompleksnya rasa hidangan biasa anda tanpa sebarang garam yang berlebihan. Ia bukan sahaja baik untuk tekanan darah anda, malah akan menjadikan proses memasak sebagai satu aktiviti seni yang sebenar. Peraturan yang ke-17 berkaitan dengan minuman dewasa. Hadkan pengambilan alkohol. Apabila usia meningkat, badan kita menjadi kurang cekap untuk memproses alkohol. Hati, liver, menjadi lebih rentan dan kesan pening atau mabuk, hangover, juga menjadi lebih teruk. Alkohol mengandungi kalori kosong yang menyumbang kepada pertambahan berat badan. Ia boleh menyebabkan badan dehidrasi, kekurangan air, mengganggu kualiti tidur, meningkatkan tekanan darah dan boleh bertindak balas secara negatif dengan ubat-ubatan yang biasa diambil oleh orang dewasa yang lebih berusia. Ini tidak bermakna anda perlu mengamalkan pantang larang sepenuhnya. Segelas wain merah kering yang berkualiti diambil beberapa kali seminggu menurut beberapa kajian mungkin bermanfaat untuk jantung kerana kandungan antioksidannya. Tetapi kata kunci di sini ialah kesederhanaan. Maksudnya hanya segelas, bukan sebotol. Keras dan koktel manis lebih baik dikurangkan atau dielakkan sepenuhnya. Tiada istilah dos alkohol yang selamat dan semakin sedikit anda ambil, semakin baik untuk kesihatan jangka panjang anda. Peraturan yang ke-18 ini menumpukan kepada mineral yang sering digelar mineral ketenangan. Pastikan pengambilan magnesium anda mencukupi. Magnesium terlibat dalam lebih 300 tindak balas biokimia dalam badan kita. Ia penting untuk fungsi otot dan sistem saraf yang normal, mengekalkan degupan jantung yang stabil serta mengawal paras gula dan tekanan darah. Kekurangan magnesium boleh menyebabkan kekejangan otot, masalah tidur, mudah marah, keresahan dan keletihan yang melampau. Apabila usia meningkat, penyerapan magnesium cenderung menurun. Tambahan pula, stres dan pengambilan ubat-ubatan tertentu boleh menghabiskan lagi simpanan magnesium dalam badan kita. Di manakah kita boleh mendapatkannya? Sumber magnesium yang hebat termasuklah kekacang, terutamanya badam dan gajus, biji labu, biji bunga matahari, kekacang jenis lain, bijirin penuh, avokado, pisang dan coklat gelap. Dengan memasukkan makanan ini dalam diet anda, anda akan membantu sistem saraf anda menguruskan stres, meningkatkan kualiti tidur dan menjaga kesihatan jantung anda. Mengambil segenggam kekacang sebagai snack adalah cara mudah dan berkesan untuk menambah simpanan mineral penting ini. Peraturan yang ke-19 menyentuh tentang psikologi pemakanan. Penting untuk bersikap fleksibel dan mengelakkan larangan yang terlalu keras. Mana-mana diet yang terlalu ketat yang menggunakan prinsip semua atau tiada pasti akan menyebabkan kita tersasar dan dihantui rasa bersalah. Pemakanan sihat selepas usia 50 tahun bukanlah satu perlumbaan pecut, tetapi cara hidup baharu yang mesti dikekalkan untuk jangka masa panjang.
Oleh itu, ia mesti rasa selesa dan mudah dilakukan. Amalkan peraturan 80-20, 80-20. Biarkan 80% daripada pemakanan anda terdiri daripada makanan berkhasiat dan utuh seperti yang sering kita tekankan. Manakala baki 20% lagi adalah ruang untuk kenikmatan kecil anda. Sekeping kek hari jadi kegemaran, semangkuk aiskrim pada hari panas, atau segelas wain bersama teman-teman. Apabila anda sedar anda memiliki kebebasan sebegini, usaha untuk mengekalkan tabiat sihat akan menjadi jauh lebih mudah. Jangan terlalu mengkritik diri anda jika anda terlanjur. Cuma pastikan anda kembali kepada rutin pemakanan sihat anda pada hari keesokannya. Fokus utama adalah pada corak pemakanan secara keseluruhan, bukan pada kesilapan yang hanya berlaku sekali-sekala. Membina hubungan yang sihat dengan makanan itu sendiri adalah sebahagian penting daripada kesihatan yang menyeluruh. Terakhir, peraturan ke-20 yang paling penting dan mengatasi semua yang lain. Maka perubatan adalah langkah yang wajib. Semua maklumat dalam video ini bersifat umum dan hanya bertindak sebagai cadangan. Tetapi, setiap tubuh badan adalah unik. Anda mungkin mempunyai sejarah penyakit kronik, alergi atau kekurangan vitamin dan mineral yang tertentu. Sebelum anda membuat perubahan drastik pada diet anda atau mula mengambil sebarang suplemen tambahan, pastikan anda berjumpa dan berbincang dengan doktor yang merawat anda atau pakar pemakanan yang bertauliah. Lakukan ujian darah asas untuk mengetahui apa sebenarnya yang kurang dalam badan anda. Mungkin anda memerlukan pelan diet yang disesuaikan secara individu. Contohnya, meningkatkan pengambilan zat besi jika anda mengalami anemia atau mengehatkan makanan tertentu jika anda mempunyai masalah buah pinggang. Pendekatan profesional akan membantu anda merangka pelan pemakanan yang paling sesuai untuk anda, lantas memberikan manfaat kesihatan yang maksimum. Kesihatan anda adalah usaha berpasukan. Anda dan doktor anda adalah pemain utama dalam pasukan ini. Seperti anda sedia maklum, pemakanan selepas usia 50 tahun bukanlah mengenai diet yang menyeksakan atau penuh dengan pantang larang yang ketat. Sebaliknya, ia adalah satu proses menarik untuk mengenali tubuh badan anda, membuat pilihan yang sedar dan menunjukkan kasih sayang terhadap diri sendiri. Ia bukan bermaksud anda perlu menolak segala makanan yang lazat. Sebaliknya, ia adalah tentang bagaimana kita belajar mencari keenakan dan kepuasan yang luar biasa daripada makanan yang sihat dan berkhasiat. Kita telah bincangkan 20 panduan penting, bermula dari kepentingan protein untuk otot dan kalsium untuk tulang, sehingga ancaman tersembunyi yang dibawa oleh gula dan garam. Kita faham mengapa kita perlu mengambil pelbagai jenis sayuran, minum air bersih dan tidak takut untuk mengambil lemak yang sihat. Setiap satu panduan ini bukan sekadar nasihat, tetapi ia adalah asas kukuh untuk kesihatan dan panjang umur anda yang aktif. Ini adalah alat peribadi anda untuk berasa lebih bertenaga, kelihatan lebih muda dan menjalani kehidupan sepenuhnya tanpa mengira usia yang tertera di kad pengenalan. Ribuan terima kasih kerana sudi menonton video penting ini sehingga ke penghujungnya. Saya berharap anda telah menemui sekurang-kurangnya beberapa idea berguna yang boleh anda praktikkan mulai hari ini. Jika ya, sila tinggalkan like, suka. Ini adalah sokongan terbaik untuk saluran kami dan tanda bahawa kandungan kami bermanfaat. Jangan lupa langgan, subscribe dan tekan butang loceng agar anda tidak terlepas episod baharu
tentang cara hidup sihat dan bahagia hingga ke usia tua. Sekarang, soalan untuk anda, apakah peraturan pemakanan yang anda amalkan untuk kekal sihat selepas usia 50 tahun? Atau anda pernah berdepan dengan mitos-mitos makanan yang popular yang ingin anda bincangkan? Kongsikan pengalaman dan pendapat anda di ruangan komen di bawah video ini. Mari kita bina komuniti yang bermanfaat dan saling menyokong dalam perjalanan menuju kesihatan yang lebih baik. Sehingga kita berjumpa lagi.